Mengata serangan. Hadapan. Oh, Azizul tidak mengejar. Oh, tidak dapat. Oh, Mata oleh kiper dan kiper masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Pala Tahu Jalan-Jalan, tapi kali ini jalan-jalan musim kedua. Wahoo, yahoo. You can do it. Weh, lama sungguh. Weh, tak buat Pala Tahu Jalan-Jalan. Tapi kau dah tahu kan? Pala Tahu sekarang dah tukar channel sebabnya channel lama dah kena hack. Jadinya sekarang dah tukar kepada Angker Bayugo ni, ABG. Okay? So korang subscribe ramai-ramai eh. Tolong lah weh. Macam mana from zero to hero balik lah. Please. Okay? So hari ni nak ke mana? Kita nak ke Chini. Benda apa ada Chini tu? Nak tengok naga ke benda? Sebabnya kita ada event bersama dengan ex-players Pahang yang pernah mengarung JC Pahang. Jadi kat sini ni dia banyak aktiviti. Jadi apa aktiviti dia? Jom kita tengok. Let's go baby. Pala Tahu Jalan-Jalan dah sampai ke Chini dengan di escort oleh geng-geng motor daripada Chini. Okey. Dan aktiviti diorang ni bermula sebenarnya petang. Tapi diorang dah tahu ni ada beberapa aktiviti tambahan macam pencapaian hadiah dan sebagainya. Dan kat sini juga ada pelbagai jualan. Memang sambutan yang luar biasa lah daripada warga Chini. Dan aktiviti macam ni lah yang sepatutnya kita highlight kan. Okay. Dan orang kuat untuk event ni 100 biji bola dia kena handle pada muka. Right, ini gerai-gerai dia. Ada macam jualan dia adakan. Okay. Kena handle 100 biji bola dia lagi. Ada 4 orang yang nak handle 100 biji bola pada muka. Merah muka lah. Okey, dan macam lah. Menarik ah. Okey. akan anak-anak sini akan membuktikan seperti mana abang jalan kita. InsyaAllah. Penuh baju dia. Legend-legend kita. Sepada dengan ini, kalau sepak pada petang ini, boleh menimba. Pistol TBFT. Sila masuk kepada sekarang dari kumpulan D, The Otai, The Pade, katanya lagi dah. Bos, ni bos. Tak jauh. Dari masjid tu. Jangan ada di belakang. Apa ni? Untuk sesi petang ni, diorang ada klinik bola sepak. Yang ni yang rare ni. Maksudnya bukan buat event saja, tapi diorang mencurahkan ilmu diorang selama diorang bernyarung JC Pahang. Okey, klinik bola sepak akan bermula sekejap lagi. Kan oi? Ramai tu. Lepas tu dia siap pakai JC pula tu. Itu yang paling rare sekali. Dia siap pakai JC. Dan mana ex-player? Tu. Tengah bawa pakai boot. Apalah dia orang ni. Patut turun bas pakai boot terus. Betul tak? Tak cukup dengan ni. Ada lagi kat sana. Mana? Sana. Ada lagi sana tu. Ramai. Jom kita pergi. Tapi aku kagum lah dengan sambutan yang diberikan oleh warga Chini ni. Tengok, display tu siap ada buat stretching dan jimatkan masa untuk klinik. Jadi masa klinik nanti ada masa stretching dah. Dia dah bersedia dah untuk menimba ilmu daripada ex-player kita. Ada 10 orang yang untuk klinik ni. Siapa dia? Kalau kita tengoklah video. Okey. Ciao. Kita tengok apa yang orang buat sekarang. Sekarang kita ada Gopi Naden. Kita ada Ijan. Kita ada Nick. Import daripada Olimpik Sydney. Tak ada. Import daripada Kelantan tu. Ada lagi. Right. Remy ada sini untuk penghulu. Untuk perlawanan persahabatan pada petang ini. Okay, kita ada Ali Taha. Kita ada Ali Taha. Kita ada Cat lah. Of course Cat ada. Kita ada Coach Shah. Confirm Coach Shah mesti kan ada. Kita ada Padisari. Daripada Jerman turun. Daripada Jerman turun. Dia pasti kita ada Jijo lah. Jijo. Gila, Jijo join tu.
Jijo join. Itu yang rare. Jijo join. Lepas kita ada dah kek kita lah untuk klinik ni. Juzaili. Alright. Siapa lagi yang tak sebut? Coach Yazid. Coach Yazid. Dah lama tak buat coach kan? Dah faham tak ada kan? Okay, hari ni dia kena jadi coach balik. Let's go. Pat dengan Ali. Untuk dribbling, Gopi dengan Nick. Ball Masri, Jen dengan Yazid. Okay, Jala, control time. Kita apa-apa sekarang ni berpandu pada Jala. Habis. Oh, coach puni kita pun sampai. Tak cik. Pada petang ni. Okay. So daripada belah kanan adik-adik, coach kenalkan coach Jala. Jalaluddin Jaafar. Okay. Yang keduanya coach Adizan Saleh. Ketiga coach Yazid. Keempat coach Fadli Syahri. Coach kelima coach Nenek. Mana? Okay, kita ada 12 grup. Okay, so grup ke-12 adalah grup goalkeeper. Alright, so good. Okay, sekarang dia orang tengah bagi-bagikan grup. Okay. Grup ni grup Fadli Syahri. Ke section belah sana. Dia main dribble. Coach Jijo. Coach Jijo kat depan ni je. Ni. Coach Jijo. Grup yang terakhir. Tengok macam mana Coach Jijo. Jadi coach. Jijo up. Ya. Mesti kau tak percaya. So satu grup 3, okey. So Kau grup tak percaya. 11. Awak ikut coach Kopi. Orang satu. Itu Coach Jijo. Kepada Juzaili. Oh, terlepas kepada Sarah Ija. Untuk saudara kita. Ya, dan kita letak bola. Oh, dengan salon ini. Dan cuba. Dan mata ke tengah. Tidak, belum lagi. Cuba bergelecik di situ. Mana belakang. Oh, Cuba. Berjaya dirampas oleh Cini melancarkan serangan kembali untuk membalas kembali gol yang ketiga. kepada Zizul, bergelecik di situ. Adakah mereka Ya, masih lagi dan berebut dan berbahaya lagi. Dengan senangnya dirampas. kepada Azidan. Faham? Mengata serangan. Kepada Azizan tidak mengejar. Oh, tidak dapat. Oh, dapat. Mata keeper dan keeper satu kesilapan yang agak besar di situ. Keeper patah 200. 4 kesilapan. Terlalu awal. Okay, tamat jelajah ke Chini. Tapi menarik tu Chini. Tak menyesal tu buat kat Chini. Dia punya support gila-gila lah. Bijak memang bijak. Jadi terima kasihlah kepada warga Chini. Tapi pada tahu jalan tak habis lagi ni. Sebab aku tak sampai rumah lagi. So nantikan kita slot lain. Okay. Alamak azan lah pula. Terima kasih Remy sebab banyak juga cover aku. Jadi adik. Tu bukan sokong. Jadi malam ni awak kena hantar terus lah gambar kat aku. Gambar yang perlu. Ya, so pandai lah. Nanti kita boleh. Dah beritahu pula apa pandai ya. Okey. Terima kasih ya. Kita menuju pulang. Terima kasih kepada kedai Kopi Atok. Gila habis tu. Baca tak tangan tak cukup tangan dia orang. Okey, terima kasih bang. Tapi ni lawa. Apa dah cari dah? Lawa bisa jual ni. Lawa bisa dia. Okey. Kak Zing. Sini Kak Zing. Kak Zing. Ni tak? Penaja utama untuk X Pahang. Inilah penaja utama untuk X Pahang. Sebab korang takkan kenal sebab yang dia suka duduk dapur pakai kuaci. Jadi inilah orang di sebalik kedai Kopi Atok. Kedai Kopi Atok. Right. So, Kazi ada apa-apa cakap? Pada semua yang tengok video ni, boleh datang ke kedai Kopi Atok Meletang, kedai Kopi Atok Ubi Street.
Saya harap lepas ni kita akan menganjurkan banyak-banyak lagi program macam ni. Alhamdulillah berjaya di Ceni. Program pertama. Program pertama ni weh, dah berjaya. Apatah lagi program yang kedua, ketiga, keempat. Mana tahu dapat motor, Ya. jabatan bertuah, kereta, kita tak tahu kan. Betul? Rezeki Allah nak bagi. Datang ramai-ramai ke kedai kopi Atuk. InsyaAllah kita akan buat lagi besar program bersama player Pahang. InsyaAllah. Terima kasih. Terbaik. Assalamualaikum. Salam. Okay, lama tak naik bas ni. Macam mana kan? Jadi jomlah kita naik bas ni. Tapi bas biru tak ada lah, bas hitam lah. Okay. Rindu ke naik bas ni memang gila. Okay, jumpa lagi Perantau Jalan-Jalan FC musim baru di tempat-tempat di venue-venue akan datang. Assalamualaikum. Bye.